Gaji RM2,000 nak beli Proton X50 flagship. Boleh. Ada 3 cara. Cara yang pertama iaitu besarkan down payment. Dari segi pengiraan pihak bank untuk anda rakyat Malaysia yang bergaji RM2,000, kelayakan bayaran bulanan anda maksimum lebih kurang 500 lebih saja. Dari segi kemampuan lah, ini pengiraan pihak bank. Gaji RM2,000, kemampuan untuk bayar kereta bulanan, lingkungan maksimum bayaran bulanan 500 lebih. Tapi untuk Proton X50, kalau anda kosong deposit ataupun kosong bayaran muka, bulanan jadi RM1,000 lebih. So kat situ tak lepas. So cara dia, anda besarkan down payment, anda perlu bayar lingkungan RM70,000 down payment ataupun bayaran muka, barulah bayaran bulanan Proton X50 flagship ni akan jadi lingkungan 500 lebih sahaja. Itu cara yang pertama. Kalau anda tak mampu cara yang pertama ni, mungkin tak ada bajet yang besar untuk bayar down payment RM70,000 lebih ni, boleh guna cara yang kedua. Cara yang kedua ialah tambah guarantor. Guarantor iaitu ahli keluarga lah, sama ada mak atau ayah anda yang bekerja boleh jadi guarantor anda, ataupun pasangan suami atau isteri boleh jadi guarantor anda, ataupun adik-beradik. So guarantor mestilah gaji lebih besar daripada pembeli. Contoh gaji anda RM2,000, guarantor mesti RM2,000 lebih, RM3,000 lebih gajinya. So cara yang kedua boleh lepas insyaAllah untuk anda beli Proton X50 flagship. Kalau cara yang kedua pun tak boleh, so saya akan propose anda guna cara yang ketiga. Cara yang ketiga ialah anda beli cash lah. So tak perlu terlibat dengan bank nak loan semua, tak perlu. Anda beli cash. So bolehlah beli. Walaupun anda gaji RM2,000, boleh je nak beli Proton X50 flagship. Tapi kalau ketiga-tiga cara pun tak boleh, kalau ketiga-tiga cara ni pun anda tak boleh nak buat, so saya cadangkan anda yang bergaji RM2,000 ni, tukarlah ke model yang lebih mampu milik harganya seperti Proton Saga. Untuk Proton Saga, kalau anda nak kosong deposit pun boleh. Tak perlu guarantor, tak perlu down payment, bayaran muka pun tak perlu. Tak perlu nak beli secara tunai pun tak apa. Gaji RM2,000 pun boleh kosong deposit. Full loan Proton Saga. Proton Saga pun sangat okey. Kereta yang agak besar, bonet pun besar, boot belakang pun besar, harga pun sangat mampu milik. Tapi kalau anda minat juga nak Proton X50 flagship, saya cadangkan kepada anda adik-adik yang baru mula bekerja, gaji lingkungan RM2,000 lebih ni, tunggulah dulu beberapa tahun lagi. Bila gaji dah naik lingkungan RM3,000, RM4,000 ke atas, time tu baru belilah Proton X50 flagship ni, sebab harga dia agak tinggi sedikit. Permulaan ni ambillah Proton Saga dulu, tak ada masalah pun. Kereta yang selesa, kereta Malaysia, harga mampu milik, khas untuk anda. Alright, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.